Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Olahraga Channel. So untuk video kali ni agak special sebab aku nak react kepada satu, aku tak tahu lah dia music video ke tidak, tapi dia tulis kat situ official visualizer. So hari ni kita nak react kepada Dolla. Yes, featuring F Hero. Tak salah aku dia artis Thailand, rapper maybe. Tapi sebelum kita react kepada video dia, kepada hamba yang mungkin first time dekat channel aku, hi, aku Ali Naga, aku merupakan seorang videographer dan juga editor. So untuk reaction aku lebih komen daripada side technical, lagi-lagi POV daripada seorang videographer dan juga editor. So without further ado, let's get right into the video. So kita nampak kat sini benda ni dia tengah premiere, tapi aku pause lah sebab nak record video ni. So aku akan cuba react tanpa pause kali ni. Lepas habis semua baru kita akan tengok satu persatu dan komen apa yang kita boleh komen. So let's go. Full screen mode. Tutup chat set dulu. Ni benda apa ni? Tutup. HD lah. HD. Aduh, tak HD lah. Apa Premiere tak HD lah? Tak apa. Let's go. 3, 2, 1. Weh, tak sabar weh. Goat. Dolla bersama Goat. Siapa nama dia? Goat. Okay, no films were harmed during the making of this visualized. All animals feature were handled by trained professionals and supervised at all times. Through production, their safety, comfort and well-being were treated as a top priority on set, and scenes suggesting otherwise were achieved through camera angles, editing and visual effects. So, bermaksud kita dah tahu kat sini dia pun pakai kambing betul. So let's go. Dolla, Goat, feat F Hero. Wish. Tabby. Menakutkan. Hand on my Gucci like I'm the king. Know that you want it, I keep it real. Breaking the rules, it's in the deal. I wanna tap. Now that we back on track. You on my home, you know I rule. Give me my seat, don't be a fool. Lil' bit, you in trouble, you so nasty. I'm the GOAT, got you feeling like a bad trip. I want it anyway, waiting for me every day. Eating it up, sugar and lime, keeping me on. Let's go, Angel. I'm the GOAT, go look at me. I'm the GOAT, look at me. I'm the go, look at me. I'm the GOAT. Weh. I'm the GOAT. ไรพันที่เชิดชายมากกว่า2 ทศวรรษถ้าเป็นช้างเผือกก็ช้างมงคลตามตำราคนฉลาด SH still nothing but a G OAT กูเลยสุดในปัตตภีถ้าพูดถึงรักกูแฟนตาซีก็ไฟนอลแข่งกว่าไดมอนด์กูกลายเป็นไอคอน still going man มีอาร์ติสต์เด็กพอมีไอดอลแรปกูลงใจเหมือนโบกี้ไลออนบนจอหรือในกล้องให้มึงแงนมองเพราะกูนำทางเหมือนมองคุณดาวโอไรออนI'm the GOAT, go look at me. I'm the GOAT, look at me. I'm the go, look at me. I'm the GOAT. Mirror on the wall. Who's the greatest of them all? มาแล้วรักมันฟลอปไปแล้วตามไม่ทันกูแล้วเป็นฉันแล้ว Aku tak boleh lah. I'm the greatest of them all. I'm the GOAT. พิเศษคงไม่ต้องบอกเพราะดูที่แว่น Weh, ada lagi weh. FS กับดอลลาร์ for make talk to pay hell I'm the GOAT. Look at me. I'm the GOAT. Look at me. I'm the goat. Hui. Damn. I'm the greatest of them all. Vocal. I'm the greatest of them all. Look at me go. Oh my god. Wait, what is that? Oh. Gila weh David. Ho. Hoi. What is this, man? What is this? Creative directed by Andrew Lim, yo. Damn. Weh, kali ni lain macam Dolla punya lagu lain macam
Menakutkan. Okay, okay sikit je. Okay, aku tak nak komen banyak. Sebab aku rasa macam aku nak dengar lagi ni. Aku nak dengar lagi ni. Okay. Okay, nak cakap apa dulu? Okay, kita cakap lagu dulu lah. Lagu dulu ni set lah. Kalau technical lama sikit. Okay, lagu dia kali ni. Oi. Memang lain daripada yang lain. Apa yang Dola dah bagi kat kita sebelum ni. Kali ni lagu dia very... Dia macam dark. Dia macam vibe-vibe goth. I'm looking for that word. Macam vibe-vibe goth. Lepas tu, oish, aku suka gila lah part F-Hero tu. Part F-Hero tu macam dia rap. Aku rasa puas tau. Walaupun aku tak faham dia cakap apa. Aku tahu dia sekali je dia sebut dolar dalam nyanyian dia tu, rap dia tu. Ui, tapi rap dia aku puas hati, Mat. Dia tak pendek sangat, dia tak panjang sangat. Aku rasa, bila dengar tu, best lah dengar. Walaupun tak faham kan. Okay, something lain macam sikit bila part dia pun menyanyi sambil buat bunyi kambing. Itu sumpah lawak. Aku terkejut gila. Okay, technical wise. Okay, aku perasan straight off the bat, aku tak tahu pasal apa, visualize dia kali ni memang depa serve untuk pengguna handphone saja kot. Sebab dia vertical, Mat. Dia vertical. Aku tengok kat PC sekarang ni, dekat laptop. Okay, other than that, 100% no colour whatsoever. Memang tema depa black and white. Grayscale. Ini kalau hantar pergi kedai print ni murah lah sebab tak ada colour. Okay. Where do I start, man? Okay. Editing dia gila-gila. Okay, aku tahu kau tak salah aku lah. Tapi aku rasa depa memang shoot dekat studio, dekat set. 100% yang memang dekat set. Lepas tu depa pakai kambing betul. And aku gila suka shot kambing, you know, yang kambing proses lagi aku akan tunjuk. Tapi basically aku cakap sikit lah pasal editing dia. Okay. Dia banyak. You see that what is that? Kita nampak kat sini, okay, the main subject is Tabby. Okay. Lepas tu kambing kat belakang tu tiba-tiba bertukar menjadi Sabronzo dan Angel. Okay. So I'm guessing this is two different layers. Okay, aku perasan nampak even dekat background Tabby tu, tengok belah kiri, okay, bawah ketiak ada tu. Nampak it's different. So it's a different background. So dua layer kat sini. Kita ada layer first at Tabby, and then depa replace the second layer while maintaining the first layer Tabby tu, and depa replace second layer. Kita dapatlah shot Angel dan juga Sabronzo kat belakang. So sort of like a mesh cut pun ada juga sebab kita nampak Tabby dekat both shots ni ya, dua-dua ada. Lepas tu daripada transition like very, you know, white flash punya transition. Lepas tu ya, banyak shot-shot macam ni ya. Dia like, dia macam maintain the angle of the camera tu maintain. Tapi once dia switch transition kita akan masuk white flash, lepas tu kita akan tukar shot. Kat sini nampak. So dia in a different position. Wah, ada lagi. Pump. Okay, lepas tu kat sini dia ada radial blur effect. Very nice. Oh, shot ni memang nice gila weh. Mata kambing ni. Aku tak tahulah. Ni betul dia ambil extreme close up of kambing betul-betul ke, ataupun yang ni dia buat pakai CGI kan, I'm not so sure. Aku tak tahu pasal apa. Dia bila pakai filter hitam putih ni, aku lagi susah nak tengok sama ada ni real atau tak. Susah nak baca. Lepas tu kat sini kita ada boomerang effect, di mana clip tu dia forward dan reverse dan forward dan reverse. So kita dapat this kind of boomerang punya effect. Aku panggil boomerang effect. Aku tak tahu orang lain panggil apa kan. Lepas tu kita kat sini kita ada slow shutter punya movement kat sini. Sekejap aku cuba play. Okay, lepas mata kambing ni, okay nampak boomerang, lepas tu kita ada slow shutter punya effect. Lepas tu ini confirm ni dia buat lah ni mata-mata ni. Wow, ni semua dia nak menunjukkan mata-mata kambing kot. Kita nampak kat sini ada kambing. Okay, ni kambing betul ni nampak. Dia shoot kambing. Kambing betul-betul famous lah masuk music video dollar. Sini kamera slowly zoom out. So basically dia main dengan effect tu je. White flashes,
tukar frame using the same camera angle, ada radial blur. Okay, lepas tu kat sini kita dah masuk part F-Hero. Very gempak gila dia punya nyanyian. So itu sahaja untuk reaction kita untuk lagu baru Dolla Fit Hero dengan tajuk GOAT. So apa pendapat hampa? Hampa suka ke tak lagu ni? Hampa suka tak video ni? Hampa boleh beritahu pendapat hampa dekat komen, dan hampa kalau ada carangan untuk what music video should I react to next pun boleh recommend dekat komen video bawah tersebut. So kalau hampa suka konten-konten macam ni, don't forget to hit like, share, subscribe, hit the notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.